scared of dentists and the dark. Jom kita tengok makanan. Kita tengok makanan dulu Okay, kita dah jumpa guys. Meanwhile, tengah pilih makanan. Masa lagi nak apa weh? Ni call. Oh, call diorang. Sekejap. Lepas tu tak lighting kan belah situ kan? Mana off-kan ni. Kalau orang mana sampai gambar. Makanan kita orang hari ni. Okay. Makan dulu. Okay, tengok orang semua ambil gambar. Semua creator. Ini adalah AJK Media kita orang Okay, so kita makan. Gambar kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang beraksi. Ni guys, bayar. Kamu dah ambil dah. Dah siap makan. Tengok guys, dia dah kenyang guys. Okay, jom. Mana Lisa? Cari apa? Stop it. Get some help. Let's go. Okay. Dah siap makan. Biar dah lama sekalipun. Dia nak marah kita lama. Cakap Jepun dia kata. Apa dia? Apa? Ada apa? Ayah ada dengar cakap. Aduh. Pada muka. Apalah, 2 hari ni memang aku rasa korang gaduh je lah. Tanpa aku masuk campur. Nak pergi mana lepas ni? Craft tangan. Kita pergi craft tangan. Kita dah makan guys. Dah muka-muka dah kenyang. Tak payah kot. Aku ambil ni. Jom kita gerak. Kita mencari. Let's go. Bye. Okay, kita dah sampai dekat craft tangan. Tapi dia tak nak masuk pula. Tak tahulah apa masalah dia ni. Yelah. Beli guys, membeli belah. Dia orang nak beli seluar macam ni. Saya tak suka pakai seluar macam ni. Saya tahu. Ni saya beli nak beli ni saya ada kecilnya ada. Kita orang nak beli ni sah. Thank you. Panas kan? Panas ya weh. Kita orang sekarang tengah jalan-jalan cari souvenir. Tapi tak nak beli dulu pun sebab kita orang jalan-jalan je. Kalau korang boleh tengok situ ada beca. Boleh zoom ke weh? Ke aku yang tak reti? Tak reti weh, tak reti. Oh ya. Tu kan. Kau pula lah woh. Angkat tangan guys. Angkat tangan di atas guys. Berat tak? Semut berkawat satu-satu hurra. Cuba untuk baju anak akak. Betul ke? Kau belilah seorang. Islam macam berminat dia pun dia kata kau belilah seorang terus di sana. Perkara Tian ni kuat sangat lah.
kita dah bergerak untuk pergi Museum Craft Tangan yang ada aircon. Yang ada aircon. Kita tak boleh. Panas ni. Sumpah rasa sakit kepala weh. Aku perlukan aircon sekarang ni. Sakitnya. Dah lah. Panasnya. Tempat apa dah diorang bawa kita ni, Sah? Kita tak biasa tempat macam ni lah. Next. Kita orang pergi mana? Kita orang nak pergi dekat apa ni dia? Jom masuk. Sekarang kami berada di bangunan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Di sini. Lahirnya sebuah cinta Wih, betul-betul anak merdeka. yang murni. Beli apa? Aku beli ayam putih. Saya beli ayam putih. Ini tudung aku. Sekejap. Lawa lah di sini. Kau beli apa? Kau nak beli apa? Tak tahu lagi nak tengok. Jalan dulu. Nanti saya datang Cepat, jom cari. Ni weh. Boleh ke? Nak kau? Beli lah. Nama pinggit. 5 okey kot. Ni cantiknya. Cantik. Tanya nak kursi ke? Tak nak layan. Jom kita jalan. Ya, kasihan yang bayar. Dia takut lah bawah ni. Kenapa? Jom. Nisa takut kena taik burung, guys. Boleh je kita jalan depan sana. Tak payah nak duduk sini sangat pun. Berpasir. Korang berpasir. Habislah slipper saya. Tada. Hari ni dah tak panas dah. Tengok ni. Cing. Kamera Anissa bawa keluar tak? Bawa tadi dia kata. Kamera dia ke? Aku rasa, jatuh. aku rasa mahal weh kalau korang sewa kerusi dekat Kelebang ni. Silap-silap yang ada payung tu 40. Anjay. Lepas tu boleh duduk berapa lama? Unlimited kot. Aku dah beli makanan. Aku dah ada makanan. Okay. Hari ini sekarang kita orang ada dekat Pantai Kelebang. Kita nak ambil gambar. Dah beli makanan. So nantikan OOTD daripada kita orang. Sekarang dah gelap dah. Saya tengok langit sekarang. Cantiknya. Ada langit lah kat bawah. Dia cantik lah. Sama weh. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Kau pula. Annoying gila. Sekarang ni Siti dan Zafiza tengah setting kamera. Boleh tak recreate gambar kita orang? Boleh. Tapi kurang seorang. Sekarang ni kita berpindah untuk pergi ke Kilang Mami. Merah tu.
Kita orang nak pergi buat mangkuk Maggi. So stay tune. Mana Tamisari tu? Sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah di tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ada bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama terhina buat adik kita. Kita dah dapat cup. Lagi kita orang lukis. Tengok siapa paling kreatif dia menang. Siapa paling cantik dia menang. Okay. Nanti kita buat poll. RM15 tau satu Maggi. Maggi dah. Kita buat pasal 15 tadi. Video. After pula. Before. Sekarang in process untuk siapkan. Belum. Bisa? Belum. Bisa belum bisa lagi. Saya dah siap. Saya dah siap. Boring Rahsia. Okay, nantikan ya, nantikan. Menarik tak? Boleh lah. So ini saya punya, belum siap lagi. Korang boleh tengok. Comel kan? Sekejap Okay. Macam kita sambung buat. Tada! Okay, ni Atira punya. Comel kan? Next, saya punya. Ni saya punya. Ni saya punya. Pusing. Ada cantik. Saya dah lapar dah ni. Tada! Takut. Cantik tak? Next. Berani buat paling takut. Simple je. Lagi pusing. Kami nak tengok orang lain. Mami ni warna apa tu kan? Jauh. Favorite. Mami beracun ni. Dah. Alisa. Okay, saya punya mami paling ada rambut. Dia pakai jam tau. Ada jam. Comel gila. Kenapa? Strike dia berdua je. Dah lama lah. Boring lah korang punya. Ambil gambar dengan bibit. Okay. Terlalu mengharap, kasihnya tak diperlukan. Berjuta rangka puisi yang ditulis khas buat kekasih hatinya. Ku hanya mahu